Tak semua orang dapat peluang untuk jaga mak diorang sendiri. Dan ada juga anak-anak yang tak nak jaga mak. Dan saya rasa untuk anak-anak kat luar sana, jagalah mak korang selagi mak korang ada. Di IKN, dua dunia bertemu. Seorang anak dan seorang pelajar. Siang mengejar ijazah, malam menjaga ibu yang sakit. IKN menjadi saksi pengorbanan yang sunyi namun penuh makna. Hamparan rindu, satu ijazah untuk masa depan, satu bakti untuk syurga. Nama saya Sharifah Aina Hazira binti Syed Hassan, umur 23 tahun. Saya sekarang belajar di UiTM Shah Alam, ambil kos Mechanical Engineering. Dan saya anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik. Saya mempunyai 2 orang abang dan seorang kakak. Sekarang saya mengambil tanggungjawab untuk menjaga ibu saya di IKN. Mak mula didiagnose kanser usus merebakkan hati pada Januari 2026 dan macam mana kami dapat tahu yang mak ada kanser adalah masa tu mak cuma demam on off dan family ambil cara untuk bawa mak ke beberapa fasiliti kesihatan untuk mengesahkan yang mak ni ada kanser usus yang merebakkan hati. Tak semua perjalanan itu mudah. Saat rakan-rakan sebaya di Dewan Kuliah, beliau memilih setia menjaga ibunya di ward. Macam mana saya bahagi masa untuk mak saya adalah masa mak baru je kena ward dekat sini. Masa tu saya cuti SAM, jadi saya boleh jaga sepenuh masa. Memang hari-hari saya yang jaga. Tapi sekarang ni saya dah masuk ke kelas balik. Cumanya masa saya nak daftar subjek tu, saya sendiri yang ambil inisiatif untuk kosongkan hari Jumaat saya. So saya bahagikan masa, Isnin sampai Khamis saya hanya melawat mak saya selepas kelas, naik kereta ke sini. Dan hari Jumaat, malam Khamis tu saya akan datang ke sini, start jaga mak. So Khamis malam, Jumaat, Sabtu, Ahad saya akan berada di sini untuk jaga mak saya. Untukmu anak yang kuat, semoga setiap langkahmu dipermudah dan setiap lelahmu diganti dengan kebaikan. Semoga ilmu yang kau kejar tidak pernah hilang dan bakti yang kau beri menjadi cahaya sepanjang hidup. Moga Allah menjaga hatimu, menguatkan langkahmu dan menghadiahkan pengakhiran yang indah buatmu dan ibumu. Satu ijazah untuk masa depan, satu bakti untuk syurga. Kerana kasih seorang anak tiada penghujungnya.